Pemakanan seimbang untuk gaya hidup yang sihat. Sayuran, salad dan buah-buahan makan 5 hingga 7 kali sehari. Bijirin, roti, kentang, pasta dan nasi makan 3 hingga 5 kali sehari. Susu, yogurt dan keju 3 kali untuk orang dewasa, 5 kali untuk orang yang berumur 9 hingga 18 tahun. Daging, ayam, ikan, telur dan kacang makan 1 kali sehari. Lemak, mentega dan minyak dengan sikit kuantiti. Makan dan minuman yang tinggi lemak dan gula tidak patut makan setiap hari. Amalkan pemakanan seimbang dengan mengambilnya pinggan sihat. Pastikan pinggan sihat kamu dibahagikan kepada suku-suku dan separuh. Suku pertama, nasi, mi, roti, bijirin dan pelbagai. Suku kedua, ikan, ayam, daging dan kekacang. Dan separuhnya adalah buah-buahan dan sayuran. Amalkan pemakanan seimbang untuk gaya hidup yang sihat.